kita on call, terus dapat datang. I love YBTO. Apa hal kita mengadu dengan Tok Ketua, dia tindakan dia cepat, tak ada nak tangguh-tangguh, nak spin-spin, tak ada. YBTO orang dia bagus, dia prihatin, dia ambil tahu permasalahan rakyat lah. Mak saya baru-baru ni dia ketinggalan mendapat bantuan yang orang-orang tua kan, berumur 70 ke atas. Lepas tu kita on call, terus dapat datang. Tak menyusahkan orang, amat mudah berurusan dengan YBTO. YB ni menjaga kebajikan orang Melayu ni yang pertama lepas PKP. Bila saya dan Tok Ketua pergi ke pejabat YB untuk mendapatkan generator, YB kata, ambil lah Tok, angkatlah, ini guna untuk orang kampung. Ada orang sakit, perlukan bantuan, angkat-angkatlah, you angkat ni. Dia takkan kata, oh buat surat ni, buat surat tu. YBTO dia amat bijak menyantuni orang Melayu. Dia pandai memikat hati masyarakat kita, dia memang best. Pasti boleh. Good luck YBTO. YBTO best. I love YBTO.